Siapa dekat sini guna Bunny Goody Cup, makin lama makin tak perform. Yield dia makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Kumpul dekat bawah. Bukan sahaja Bunny Goody, tapi apa-apa hands-free cup ataupun wearable cup. Tapi kalau guna corong, okey pula. Guna yang jenis macam ni. Cuba korang kumpul kejap. Jom kita bincangkan. Ni saya nak cerita lah. Kalau dekat tempat kerja, saya akan guna ni lah, cup ni dengan Horizon Wondermore. Sebelum ni hasil memang padu lah kan. Tapi dah pakai sebulan 2 bulan kan. Makin kurang. Tak tahulah kenapa. Lepas tu, saya ni pergilah search semua. Sebab kalau jenis papaya dan jenis super elastik, dia macam mencabar sikit nak cari cup yang sesuai untuk diorang ni. Jenis-jenis macam ni kan. Orang-orang yang jenis macam ni. So, saya banyaklah tengok lagi video geng-geng overseas kan. Diorang guna pumping pulse. Selalu saya sebelum ni pakai insert yang jenis biasa. Jenis macam ni. Insert yang saya gunalah. Okay. Tapi tak okey. Dia makin lama macam ada ruang tau. Memang tak best. Macam lama-lama dah rasa macam tak kosong. Okay, lepas tu saya tengok yang geng-geng overseas ni, dia guna ni. Pumping pulse. Ni. Sebelum tu kita tuang kejap. Yang ni sesi kedua saya tau. Total 10 ounce second session. Pumping pulse ni kali kedua saya pakai lah. First masa pakai tu rasa macam janggal. Lepas tu macam tak berapa selesa lagi kan. Kali kedua ni baru saya tahu macam mana cara yang betul nak pakai. Banyak kali jugalah try and error kan. Dekat Malaysia pumping pulse ni ramai je beli. Saya tengok kan ramai je beli. Tapi tak ramai orang Malaysia yang buat konten pasal pumping pulse ni. So saya search lah yang overseas punya content creator semua kan. Diorang ramai pakai ni. So dia hackkan dengan wearables ni lah. Macam ni dia pakai. Bunny Goody kan. Dia pakai macam tu je. Korang tengoklah hasil dia macam mana. Okay, yang ni kalau pakai pumping pulse ni, dia sama macam efek corong. Kalau saya pakai insert yang macam ni dengan wearable cup ke hands-free cup kan, dia tak terasa LDR. Bagi saya, untuk nak bagi terasa LDR tu sangat-sangat penting sebab saya akan tukar mode breast pump ni depend kepada LDR. Sebab memula saya akan main mode stimulation dulu. Dah terjadinya LDR, dah hadirnya LDR, saya akan terus tukar mode expression. Dah habis LDR tu, baru saya tukar mode stimulation. Saya buat kaedah yang macam tu lah. Sampailah habis sesi pengepaman. Saya akan buat tukar-tukar mode macam tu. Tapi seriously, sangat best. Sebab bila pakai benda ni kan, dia menekap dekat kita punya cik B. Kalau pakai yang macam ni, dia macam kosong. Papaya memang sangat-sangat struggle dia nak cari yang sesuai punya cup. Super elastik lagi lah. Lagi kalau dia ada dua gabungan. Papaya dan super elastik. Serius, sangat-sangat best pakai pumping pulse ni. Meledak dia punya hasil. Korang nak tahu tak macam mana cara saya pakai pumping pulse dengan wearable ni? Kalau nak, korang komen dekat bawah. Saya akan share video macam mana cara nak pakai. Okay?